Jom kita belajar pola ayat pula. Bagaimana nak menentukan pola ayat? Pastinya, langkah pertama tentukan subjek dan predikat. Kita dah tentukan subjek dan predikat tadi kan? Jadi jom kita tentukan pola ayat. Berdasarkan di sini, pola ayatnya ialah sektor pertanian, pola ayatnya ialah frasa nama, memberikan sumbangan besar kepada negara ialah frasa kerja. Jadi jawapannya ialah frasa nama campur frasa kerja. Betul. Di sini, petani ialah frasa nama dan telah diberikan bantuan keuangan dan biji benih oleh pihak kerajaan. Ini ialah frasa kerja. Bermaksud jawapan dia frasa nama campur frasa kerja. Seterusnya, beras tempatan yang dihasilkan oleh sektor pertanian ialah frasa nama dan telah menjadi sumber makanan utama rakyat Malaysia ialah frasa kerja. Maka jawapan dia frasa nama campur frasa kerja. Mudah kan? Jadi cikgu nak buat latihan ni nak buku sesuai apa cikgu? Buku yang sesuai ialah Kebabom. Jadi dapatkan buku Kebabom ini supaya anda boleh membuat latihan dan juga pemahaman yang betul kerana dalam ini terdapat nota-nota tata bahasa. Jadi dapatkan segera buku Cikgu Lindana.